Menjelang akhir pelajaran ini, anda akan membaca huruf Korea baru. Tiada penghafalan. Mari kita mulakan. Ingat rahsia hangul. Setiap huruf berbentuk seperti mulut anda ketika anda mengucapkannya. Ini adalah huruf. 기억시옷, Sebagai konsonan akhir, berbunyi seperti K. Ini adalah huruf. 니은지읒, Sebagai konsonan akhir, berbunyi seperti N. Ini adalah huruf. 니은히읗, Sebagai konsonan akhir, berbunyi seperti N. Gabungkan konsonan dan dokal, dan anda akan mendapat suku kata. Seperti blok binaan. Giliran anda. Bacalah ini dengan kuat. Berhenti jika perlu. Menakjubkan. Anda baru sahaja belajar 3 konsonan. Anda sudah boleh membaca lebih banyak Korea daripada semalam. Sekarang kunci ia. Pergi ke korean.wiasum.com. Latihan percuma. Tiada pendaftaran. Pautan ada di bawah.